Mu naik sekarang ni. Mu naik sekarang ni, Mayo. Assalamualaikum, Mayo. Assalamualaikum. Kat mana tu? Pak kerja. Macam suara serius pula malam ni. Serius sangat. Pak kerja. Duduk tempat kerja ke mu duduk tandas tengah beg kau? Bodoh. Dek. Mu kerja ke macam suara dalam akorium gitu tu? FMB. Di mana mu nak marah aku? Ada. Dah, aku dengar cerita ex mu tengok video tu, betul ke? Ya ada live tu. Suara bunyi akorium kau mentang-mentang. Bunyi lagi tak? Dah tak? Hello? Ya. Okey. Kita? Dia yang gini, say. Nata apa bodoh? Tak boleh nak tadi nak cerita. Saya cerita yang ada dalam ni. Mu mu nak sikit. Yang aku Ya kau begini. Apa lagi meluah dalam live-nya? Masa tak apa Fatin, bukannya awak seorang nama Fatin. Masa tak boleh lah. Masa Ya saya ni pengahudu. Masuk gitu je yang marah. Yang marah pasal mula kalau suruh cerdik tu kak senyap-senyap sudah lah, tak suruh duduk heboh kat orang lain ya gitu. Kau awak balas tak? Saya apa awak kalut apa bukan awak kenal awak pun. Saya dia hok malam bawang cari ya tu ya ada je lelah tu bawang. Tak, aku tak faham apa mu kontak GS mu sedangkan S mu ada power. Dak ya DM IG. Fatin. Relax Fatin. Awak pun buat salah kat dia kan. Bawang tahu pelik-pelik saja DM saya bawang. Okay, mu senyap sekarang ni. Fatin, kau chill lah kan Fatin. Fatin, sini Fatin. Dia buruk mu banyak Fatin. Kalau mu gentle Fatin, mu cerita pasal dia tak Fatin. Come on Fatin. Go Fatin. Dia buruk mu, dia kata gini Fatin kan. Mu tahu dia kata gini ke mu. Batu api. Mu senyap kejap. Fatin, mu tahu tak? Dia kata gini Fatin. Dia kata mu ada dalam tu tau. Dia kata mu seminggu cepat kau move on semua benda. Dia kata mu cepat move on. Dia kata cepat ada power kantor lah gini-gini. Dia kata tunjuk effort kamu macam-macam lah. Payuh nak jumpa lah gini-gini lah tu lah. Teruk dia lelaki ni. Red flag. Sabar dah kalau dia masuk pita Fatin. Kalau aku jadi mu Fatin, mu request kau tak Fatin. Come on Fatin. Kita dengar sebelah pihak dia je Fatin. Aku nak dengar pihak mu pula. Ya memang nak buruk mu je Fatin. Aku tahu mu ada dalam ni Fatin. Come on Fatin. Jangan malu kawan Melaka Fatin. Kenapa tu muka Mat? Dah Fatin kecut ya saya naik. Fatin kecut. Rasa Fatin kena naik tak? Kalau ya okey naik kali. Tu dia tak naik, dia tak okey kali. Maknanya kalau dia naik tu dia sesal lah tu, betul tak? Ada ke orang baru putus minggu ada game lalu? Oh gila. You pandai lain pulak dah. Astagfirullah. Dak bawang. Beres bawang. Dah bi molek bawang. Dengar sini molek Mayu Mu sedap adik mu sebab awak tak tahu ya adik mu. Okey bawang, maaf bawang. Love you. Dak bawang. Nanti raya mai rumah bawang. Comel lah bawang. Bawang ni bawang. Abai wang bodoh. Bengong mu sebab apa? Ya. Kalau orang gini Sabah pun masuk pita, sungguh pun. Sekarang ni aku duk backup dah ke Mayo. Sekarang ni aku nak Fatin sekarang ni. Fatin! Pertahankan diri, come on. Kita gegar kena pertahankan diri. Ya buruk mu habitat pun ni Fatin. Mu tengok dia guna statement dia. Dia kata, orang bola public seminggu boleh cari pengganti dah. Come on Fatin! Mari mu ada dah ikabar. Come on!
Gentle. Tak, kita orang gegarkan support Mun. Come on lah. Come on Melaka. Nama benda TikTok Fatin tu.